Apa hukum orang yang bina masjid tetapi dia tidak ikhlas? Ya saudaraku, sekalian pekerjaan itu ruhnya ialah ikhlas. Semua amalan, siapa yang hendakkan pahala di akhirat, ruhnya adalah ikhlas. Maka barang siapa memperbuat ibadah itu dengan tiada ikhlas, yakni dengan riak dan sum'ah. Sum'ah ni kita apa? Riak ni menunjuk-nunjuk. Sum'ah ni macam nak popular, nak dapat nama. Maka tiada pahala baginya kerana sabda Nabi, man bana lillahi masjidan. Artinya barang siapa membangunkan masjid kerana menuntut keredaan daripada Allah Ta'ala, maka dapatlah balasannya di akhirat. Nabi kata, man bana masjidan lillah, kerana Allah. Maksudnya menuntut ikhlas. Dan setengah daripada alamat tiada menuntut keredaan itu ialah memasyhurkan dan bermegah-megah sebagaimana kata Ibnul Jauzi, dan barang siapa menuliskan namanya atas masjid yang dibangunkannya adalah ia jauh daripada ikhlas. Ini perkataan Ibnul Jauzi. Tapi ada tak buat masjid buh nama? Ada, Saudi banyak. Tapi bukan syarat. Dia yang penting bukan pada nama, yang pentingnya ialah ikhlas ke tak ikhlas. Ada orang dia buat masjid, dia bubuh nama dia, tapi tujuan dia supaya anak keluarga dia ambil contoh teladan daripada dia. Dia ikhlas. Jadi jangan kita kata tak boleh buat masjid bubuh nama orang pula. Boleh. Yang pentingnya ikhlas ke tak ikhlas. Masalah masjid yang dibangunkan, apakah balasan bagi yang membangunkannya? Al-jawab adalah pada hadis dalam masalah 12 itu ada menyatakan balasan orang yang membangunkan masjid itu dengan bahawa dibangunkan Allah Ta'ala di dalam syurga akan rumah seumpamanya. Kata Nawawi dalam syarah Muslim, yuhtamal. Dia ada buat dalam kurungan. Apa dia? Difahami, diandai, difahami ataupun dipikul boleh juga. Dipikul maksudnya dipikul faham hadis itu. Sabda Nabi, dipikul faham sabda Nabi SAW pada katanya seumpamanya. Siapa yang bina masjid kerana Allah, Allah Ta'ala akan bina untuknya rumah seumpamanya. Apa maksud seumpama? Kalau kita beli masjid, tanah masjid sekaki untuk buat masjid, takkan kat syurga dapat sekaki saja? Kita dengar apa maksud seumpama. Seumpama itu dengan dua makna. Pertama, bahawa adalah makna membangunkan Allah baginya seumpama masjid itu pada nama rumah, yakni rumah besar. Bukan sama, tapi rumah juga. Dan adapun luas rumah dan rupanya dan hiasannya, maka iaitu sudah maklum pada lebihnya telah tertentu ia berhias dengan barang yang tiada pernah dilihat mata dan tiada pernah didengar telinga dan tiada pernah terlintas di dalam hati seorang oleh bagusnya yang tiada terperikan. Tak boleh kita faham bila kita beli satu sekaki tanah untuk bina masjid, kita beli 10 bata untuk bina masjid. Nabi kata akan dibina rumah untuk dia seumpama itu. Takkanlah 10 bata je kita dapat. Sedangkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut Allah Ta'ala telah sediakan nikmat di dalam syurga, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nikmat dalam bentuk yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Maka sudah tentulah dia dapat rumah juga kerana dia bina masjid. Tapi dari sudut keluasan, dari sudut kehebatan, perhiasannya sudah tentulah sesuai dengan balasan yang dijanjikan untuk ahli syurga.